Syekh melihat terletak rendah. Syekh baik selalu mutiara. Memanis kata madah dan indah. Awal bismillah pemula bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya seorang gadis Melayu bernama Nur Hashtaiyah binti Muhammad Hasraf yang berumur 11 tahun dan bersekolah di SJKC Nipon. Kod sekolah saya ialah ABC 2136. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Kenapa? Kerana dapat menegakkan keadilan, menyelesaikan masalah dan membantu orang yang memerlukan. Untuk menjadi seorang peguam, kita perlulah banyak membaca. Betul? Justru, pada masa lapang, saya akan memanfaatkan masa saya dengan membaca buku-buku yang berfaedah. Oleh sebab itu, saya digelar ulat buku dalam kalangan kawan-kawan saya. Dan saya senang dalam gelaran itu kerana buku membuka pintu ilmu dan membina masa depan kita. Peribahasa Melayu ada menyebut bersatu teguh, bercerai roboh. Ia membawa erti kesefahaman dalam seseluruh masyarakat dapat membuahkan kejayaan, manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Adakah kita semua menghayati maksud peribahasa ini? Buku inilah yang ingin saya bicarakan pada kalian semua hari ini. Bersatu teguh, bercerai roboh. Buku ini diterbitkan oleh Penerbitan Zafran pada tahun 2023 yang juga merupakan tahun cetakan pertama. Buku ini mempunyai 30 muka surat. Penulis dan pengilustrasi buku ini ialah orang yang sama, iaitu Encik Hamdan Muhammad Ali. Wow! Mari kita mengenali individu luar biasa ini. Encik Hamdan Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Adan, kini berumur 55 tahun. Beliau tamat pengajian dalam peringkat sivil grafik di Malaysian Institute of Art. Kemudian beliau menerima tawaran dalam penerbitan animasi dengan syarikat Karisma Pictures pada tahun 1996. Wah, hebatnya Encik Adan. Beliau juga menjadi pelukis dan penulis buku cerita kanak-kanak sejak tahun 1999 kerana beliau ingin mendidik dan memberi nilai-nilai ini dalam lukisan dan penulisannya. Tanpa melengahkan masa lagi, mari dengar kisah yang berlaku di hutan belantara ini. Kemarau melanda di sebuah hutan. Sudah 2 bulan hujan tidak turun-turun. Semua haiwan berasa gelisah. Jika kemarau ini berlanjutan, semua haiwan akan mati kelaparan dan kehausan. Sang gajah mencadangkan agar bertindak untuk mencari sumber air dan makanan. Semua haiwan membuat undian dan semua sebulat suara untuk bertindak sama-sama. Selama berhari-hari mereka berjalan menghalangi kemarau. Badan mereka mulai keletihan. Mereka duduk sambil memberi semangat antara satu sama lain supaya tidak berputus asa. Tiba-tiba muncul sang lebah yang mengiringi mereka ke sebuah tempat tinggal. Mereka sampai ke sebuah hutan yang penuh dengan makanan dan minuman. Mereka berterima kasih kepada sang lebah atas pertolongan yang tidak ternilai itu. Inilah dimaksudkan hidup bermanfaat, saling membantu dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya amat meminati plot buku cerita ini kerana kita ingin mempunyai nilai positif yang boleh kita amalkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita, seperti nilai persahabatan dan tolong-menolong. Di samping itu, buku cerita ini dipersembahkan dengan gambar yang cantik dan berwarna-warni. Lukisan Encik Adan berjaya menggembirakan kanak-kanak. Saya yakin bahawa sesiapa yang membaca buku ini akan terjatuh cinta terhadapnya, seperti saya. Sebelum saya mengakhiri bicara saya ini, saya ingin tegaskan lagi, bersatu teguh, bercerai roboh. Jika kita bersatu dan bekerjasama, tiada apa yang mustahil untuk dicapai. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini meninggalkan sedikit inspirasi kepada kalian semua ya.